Biasanya, buah tembikar yang berada di pasaran sekitar 3 kilo hingga 9 kilo atau lebih berdasarkan kepada varieti yang ditanam. Buah tembikar sangat digemari oleh segenap lapisan masyarakat kerana rasanya yang manis serta kandungan airnya tinggi. Biasanya, buah tembikar ini akan dijadikan sebagai hidangan pencuci mulut ataupun jus minuman. Banyak perkongsian tip memilih tembikar yang lebih manis dikongsikan di media sosial. Antaranya, memilih buah tembikar yang lebih besar daripada saiznya, atau memilih buah tembikar yang tangkainya telah kering, atau memilih buah tembikar yang mempunyai kesan tumpukan seperti sarang laba-laba. Adakah semua ini boleh dijadikan sebagai panduan dalam memilih buah tembikar yang lebih manis? Mari saksikan video ini sehingga selesai. Teori dan tip pemilihan tembikar manis banyak dikongsikan di media sosial. Adakah ia tepat ataupun sekadar mitos sahaja? Pada asasnya mungkin boleh jadi ya atau mungkin boleh jadi tidak. Kenapa? Tangkai buah yang masih segar menandakan buah tersebut baru dituai daripada ladang. Kebiasaannya, tangkai buah tembikar akan berubah menjadi kering selepas 7 hari dituai. Nak dapatkan hasil tembikar ini perlukan masa 70 hingga 90 hari. Ia bergantung kepada keadaan cuaca. Sekiranya keadaan cuaca seperti ini, hujan, maka pengeluaran hasil akan lewat sama ada 75 hari ataupun 80 hari. Sekiranya cuaca waktu itu panas, kemungkinan besar tembikar akan berhasil pada waktu yang tepat, iaitu antara 65, 70 hari ataupun 75 hari. Okey, untuk penuaian, pastikan indeks kematangan yang tepat bagi memastikan tembikar ini dapat diterima di pasaran. Memilih buah yang lebih berat daripada saiznya. Okey, di depan saya ni ada buah tembikar kecil tetapi berat. Adakah ia manis? Sebagaimana yang kita lihat dalam media sosial, buah yang lebih berat daripada saiznya adalah lebih manis. Mari kita tengok. Tadi kita dah lihat buah yang saiznya sederhana tetapi buahnya lebih berat. Tetapi kemanisannya hanya 9.5% saja. Sekarang kita nak lihat pula buah yang saiznya kecil dan agak ringan. Adakah buah ini manis berbanding dengan buah yang lebih berat daripada saiznya tadi? Mari kita lihat. Okey, tips yang memilih buah tembikar yang lebih berat daripada saiznya tidak boleh dijadikan sebagai panduan bagi memilih buah tembikar yang lebih manis. Berdasarkan kepada ujian yang kita telah laksanakan tadi, ia hanya menunjukkan 9.5% saja kemanisan. Ini bermakna buah ini tidak boleh dijadikan sebagai kayu pengukur untuk mendapatkan buah yang lebih manis rasanya. Anda dapat? Tips memilih tembikar yang lebih manis dengan melihat tangkai yang sudah kering dibandingkan dengan tangkai yang baru nak kering, adakah benar? Mari kita lihat video ini. Okey, sekarang kita akan buat ujian terhadap buah tembikar yang tangkainya telah kering. Adakah dia manis? Kita ambil air dia terlebih dahulu untuk kita dapatkan air. Kita kena tekan sikit. Kemudian kita masukkan kepada alat pengukur kemanisan ni. Dan kita tekan. Itu kita goyang-goyangkan dulu. Okey, kita akan dapat keputusan dia. 10%.
tahap kemanisan. Okey, yang ini pula kita akan buat uji kaji berkenaan dengan buah tembikar yang tangkainya masih lagi kelihatan agak segar, yang belum kering sepenuhnya. Adakah ia berbeza dengan tangkai yang sudah kering dari segi kemanisannya? Mari kita lihat bersama. Okey. Sekarang kita dapat. Kemudian kita ambil air tembikar ini. Untuk dapatkan air, kita kena tekan dulu. Kemudian kita akan masuk ke alat pengukur kemanisan untuk melihat sama ada buah ini manis ataupun tidak manis, ataupun berbeza dengan tembikar yang tangkainya kering. Hasil ujian yang kita jalankan terhadap buah tembikar yang bertangkai kering dan juga yang bertangkai mulai kering, kita dapati ada sedikit sahaja perbezaan dari segi kemanisan, iaitu tangkai yang mulai kering hanya 9.5% sahaja kemanisan dibandingkan dengan tangkai yang sudah kering hanya 10% sahaja kemanisan. Adakah dengan memilih tangkai yang sudah kering boleh jadikan sebagai panduan memilih buah tembikar yang paling manis? Kerana tembikar yang paling manis, Brix dia di antara 11% hingga 13% dari segi kemanisannya. Jadi, adakah boleh diguna pakai? Perkara ini mungkin berlaku disebabkan buah tembikar masih lagi melalui proses kematangan dan kemanisan secara beransur-ansur, atau buah dituai tidak cukup matang. Tembikar yang ada kesan tumpukan seperti sarang laba-laba di permukaan kulit dikatakan lebih manis. Semakin besar tumpukan, semakin manis. Betul ke? Mari kita lihat. Hasil ujian yang didapati hanya 9.3% saja tahap kemanisan yang kita dapati daripada buah tembikar yang mempunyai tumpukan seperti sarang laba-laba. Wow, apa sudah jadi? Nampaknya tips yang dikongsikan di dalam media sosial dalam memilih buah tembikar yang manis tidak boleh dijadikan sebagai panduan sepenuhnya. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kemanisan buah tembikar? Buai laju-laju sampai pokok ru. Apa yang anda ingin tahu? Mari saya bagi tahu. Di depan saya ini ada 3 indeks kematangan yang boleh dijadikan sebagai panduan, iaitu yang pertama indeks 1, indeks 2 dan indeks 3. Indeks 1. Ini buah dia, indeks 1. Kematangan kurang daripada 70%. Warna isi dalam lebih banyak putih daripada merah. Kemudian, tekstur dalaman rangup, pejal, kurang berjus. Rasanya kurang manis serta buah ini tidak cukup matang dan belum sesuai untuk dituai. Okey, indeks 2. Buah tembikar ini adalah indeks 2 di mana kematangan telah mencapai 70% hingga 90%. Isi dalaman berwarna merah lebih banyak daripada putih. Manakala tekstur dalaman rangup, pejal serta bersari. Kemanisan telah mencapai tahap kemanisan yang sewajarnya. Buah kategori ini sudah matang dan sesuai untuk dipasarkan. Indeks 3. Ini buah dia, indeks 3. Kematangan telah melebihi 90%. Isi dalaman agak merah kehitaman. Manakala tekstur buah kurang pejal atau rangup, lembik dan lecap. Rasanya agak tawar, kemasaman, bangar dan kurang enak. Buah kategori ini telah masak dan tidak sesuai untuk dipasarkan. Selain itu, teknik jentik atau tepuk boleh dilakukan bagi mengenal buah matang atau tidak matang. Apabila kita tepuk permukaan buah dan berbunyi seperti berongga, maka buah ini telah matang. Manakala
Manakala apabila kita tepuk, buah mengeluarkan bunyi padat dan nyaring, buah ini belum matang. Anda dapat? Kesimpulannya, penuaian pada tahap kematangan yang sesuai untuk dipasarkan adalah faktor terpenting yang mempengaruhi tahap kemanisan buah tembikai. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua.